Hello everybody, hari ni hari ketiga di Tokyo. Kalau tengok dari atas Shibuya ni, bangunan dia banyak yang tinggi-tinggi dan padat sikit lah. Kalau sekali pandang macam tak ada ruang antara bangunan-bangunan tu. Di atas ni macam tak banyak sangat jalan raya, sebab orang Jepun dia galakkan orang dia berjalan kaki dan guna public transport. Ohayo gozaimasu. Hari ni hari kedua kita breakfast di bilik. Okey, ni benda-benda yang beli dekat hari ni, beli dekat 7E pula sebab jauh sikit lah nak pergi Family Mart tu. 7E ni ada dekat atas bilik je. Okey, antara breakfast kita hari ni ialah onigiri, roti, strawberry ni macam memang tak ada apa-apa lah yang pelik-pelik. Okay, butter ni pun butter yang boleh makan. Ni walaupun piohan ni tapi kita tak makan kot sebab dia brand Kraft boycott. Pisang, buah dan juga chips. Okay, chips ni boleh makan lah. Dah air kopi. Okay, itu saja. Bye. Dah habis. Kita orang tengah tunggu makanan. Tak sampai lagi kat dalam bilik ni. Lepas tu sebab semalam dia datang tiba-tiba je, tak sempat. Macam kelang kabut lah. Habis jaga lift Kita orang nak turun dekat lobi sebab bilik tengah kemas. Nak keluar tak boleh sebab makanan tak sampai lagi. Di sini adik, sini. Ya. Okey dah. Habis. Kita tengok strawberry. Boleh makan adik. Yang ni tak boleh makan semua. Korean seaweed potato. Sekejap. Tapi ni nanti dia masak macam mana tak tahu. Welcome. So makanan tak sampai lagi, jalan pun tak boleh. Makan onigiri kat sini lepas 7-Eleven ni.
ambil air. Tak dah. Air ni. Kafe. Dengan air kotak habis. Dah scan dah. Dah. Sekejap lagi baru minum. Kalau dekat Jepun ni memang orang jalan semua nak laju je. Tadi kita orang duduk lepak kat sini kan. Tak ada orang macam duduk menunggu pun. Lepas tu tiba-tiba ada orang macam tunggu-tunggu akhirnya. Lepak memang tak ada orang. Semua nak jalan laju.